10 pagi. Setiap pagi saya akan dapatkan direct mentari pagi. Dulu saya training weight dalam gym guys. Dan saya try explore baru punya. Saya set up satu mini gym normal je, basic adjustable dumbbell 24 kilo 2 set. Lepas tu bench, lepas tu pull up bar, drill kat dinding. Lepas tu beli sistem pulley tu, drill kat dinding. So saya punya rutin training, seminggu training 7 hari. Combination cardio, weight training, full body, chest, back, arm, lower body. Alhamdulillah, saya usahawan. Cuma saya suka hidup macam ni. Sama ada saya naik kuda, so satu hari saya akan naik lebih kurang 2 hingga 4 ekor kuda. Pecah-pecah lah pagi petang. So ada banyak ketika lepas turun 2 ekor kuda, saya terus buat weight training, bawa mentari pagi. Korang dah tahu dah sikit lebih kurang usia saya berapa sekarang. Alhamdulillah masih fit. Dan saya memang craft hidup saya susun saya punya business, semua operation ni sebab saya nak hidup macam ni. Setiap orang dia lain-lain lah. Ada orang dia suka jadi usahawan, meeting, duduk office, uruskan operation. Setiap orang dia ada apa yang dia suka. Cuma kadang-kadang mungkin itu dia suka, mungkin dia tak tahu ada lifestyle lain. So saya suka share saya punya lifestyle. Saya makan 2 kali, banyak protein, sebab saya nak kena hit satu hari lebih kurang 150 hingga 160 gram protein daripada sumber makanan. Saya banyak makan daging guys, daging. So karbohidrat ni, nasi saya makan ikut saya punya aktiviti. Kalau hari tu bertembung saya punya training lower body, lepas tu saya nak kena buat LSD kuda, long slow distance, lebih kurang 20 km. So saya akan loading karbo banyak sikit lah. Dan mentari pagi, alhamdulillah, antara rezeki Allah bagi, very powerful. Dia ada kena-mengena dengan fitrah kita sebagai manusia. Cuma sesiapa yang kerja shift malam, macam saya cakap, sekarang ni rutin hidup kau dikawal oleh kau punya carrier. Kau tak pernah take control lagi hidup kau. Carrier kau yang control. So kau kena ada plan kalau kau nak lah. Sebab tidur siang dengan tidur malam dia tak sama. Saya pernah share dalam secret group, untuk lelaki, kita punya tubuh badan ni, dia baca kita punya ritma sirkadian. Betul lah saya sebut lah. Lebih kurang lah jam biologi kita. Daripada pagi tu kita kena mentari sampai malam. So bila malam, start pukul 10 malam sehingga pukul 3 pagi adalah peak untuk proses kita punya testosteron. Testosteron ni korang tahu kan, saya dah banyak kali cerita. Kalau kau ada masalah, kurang keyakinan diri, tidak bermotivasi, kau lelaki yang susah konsisten, susah fokus, kadang-kadang kau keliru antara humble, bersyukur apa adanya, ataupun kau cakap kau dah berusia. Sebenarnya kebanyakan lelaki dia testosteron dia low. Testosteron ni membuatkan lelaki ada motivation, ada drive yang tinggi untuk sukses dalam hidup, untuk achieve something, untuk conquer something.
berkeyakinan tinggi, berdaya saing. So sebab tu saya selalu bagi advice, ramai orang dia tukar career guys. Contoh dia rasa hidup dia terbatas, dia pun cubalah jadi usahawan. Yang sedihnya, ramai orang dia tukar career tapi dia tak tukar diri dia. Saya berani jamin kawan-kawan, sayalah satu-satunya individu dekat Malaysia khususnya yang mendorong untuk sukses setiap penjuru hidup. Semua agama, spiritual, mental, fizikal, finansial, ada banyak skill. So kalau lah ada advice yang saya boleh bagi, nombor satu, korang memang kena reprogram mindset. Lately ni saya banyak cakap pasal blueprint kemiskinan, blueprint average. So apa sahaja decision yang kita buat hari ni dibentuk oleh kita punya blueprint. Blueprint ni adalah satu sistem operasi yang dalam kepala otak kita. Semua decision yang kita buat dalam hidup terhadap kehidupan, career, finansial, relationship, semua ni dibentuk oleh apa yang kita selalu dengar sejak kita kecil, membesar, dan siapa yang kita kelilingi. Contoh macam saya selalu cakap, kenapa ramai orang income dia terhad dan bergantung kepada satu sumber income, dikala semua orang faham macam mana inflasi telah merampas dan merenggut kekayaan dan nilai duit dan membuatkan manusia kerja rajin-rajin selepas berpuluh tahun still tak kaya dan still tak bebas. So sekali lagi mana korang tak reprogram korang punya mindset ni, selagi itulah kalau korang start meniaga sekalipun, korang akan jadi usahawan yang average, achievement yang biasa, dan lambat laun korang akan ditewaskan oleh minda korang sendiri. So dalam ruang yang singkat ni, saya nak share dengan mendalam macam mana cara saya reprogram minda walaupun saya datang daripada keluarga miskin. Saya datang daripada keluarga miskin guys. Membesar kat Stengan. Bila Stengan roboh, pindah flat cost rendah. Dan saya, tahap pendidikan saya SPM. Kalau korang tengok dalam pattern masyarakat yang achievement macam saya atau latar belakang macam saya ni, selalunya end up hidup dia biasa. Setuju? So hidup dia mesti akan, kesudahan dia biasa. Tapi bila saya recall balik, sebenarnya saya banyak reprogram saya punya minda. Banyak keadaan yang berlaku tu dan saya punya environment membuatkan saya ada sudut pandang lain tentang hidup. Kenapa kita nak kena bersara umur 60? Kenapa kita kena ada income sebulan sekali? Kenapa kita kena tinggal di satu tempat sahaja? Kenapa kita kena sukses satu sahaja? So saya rasa something wrong somewhere. Ramai orang yang mungkin yang tonton ni, korang ada rasa something wrong somewhere. Deep inside korang tahu bukan ini the best yang kau boleh capai dalam hidup. Setiap penjuru guys, fizikal korang, knowledge korang, tempat tinggal, pencapaian hidup, financial. Saya yakin ramai manusia sebenarnya dia telah tersalah faham tentang takdir. Seperti saya cakap, takdir ni ada dua. Satu takdir yang mutlak, yang memang tak boleh ubah. Telah tertulis di Lauh Mahfuz, siapa mak bapak kita tak boleh ubah. Bila kita lahir, kita tak boleh ubah. Macam mana keadaan kita lahir, tubuh badan, apa yang kita dapat ni semua tak boleh ubah. Itu takdir yang mutlak. Tapi saya tengok dan saya sedih dalam masyarakat kita ramai salah faham. So ada satu lagi ruang takdir yang boleh berubah. Berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW, tidak ada yang boleh mengubah takdir melainkan doa, dan tidak ada sesiapa yang dapat mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri. Nanti korang pergi refer lah, cari maklumat. Hadis tu hadis sahih dan ayat Quran saya sebut tadi. Maksudnya
ada ruang untuk takdir yang boleh berubah bergantung kepada usaha, doa, ilmu, keinginan. Sebab untuk masuk ke dalam takdir yang boleh berubah ni, dia memerlukan keberanian untuk melawan ketidakselesaan. Sebab tu ramai orang terus pilih dan dia setuju bahawa takdir dia memang macam tu. Macam mana kalau saya cakap kat korang bahawa korang semua boleh membina hidup lebih baik, cuma sebelum tukar karier, sebelum buat apa-apa, kena reprogram kita punya minda separa sedar. Sesiapa yang berminat untuk mendalami berdasarkan pengalaman saya ni, yang mana korang akan dapat banyak pelajaran cara-cara menguruskan kita punya mindset. 30 November korang tekan link kat bawah, register. Jangan tunggu guys, tekan. Dan saya dulu banyak decision yang saya buat, bila lalu sesuatu saya tak pernah was-was, terutamanya bila saya nak ubah hidup. Saya beli banyak gila buku guys, saya baca banyak gila buku, saya masuk banyak gila course, saya pergi access dan bayar ramai gila orang yang expert dalam bidang tertentu, dan saya tak pernah rasa rugi dan menyesal. Dan antara benda yang paling betul saya buat adalah menghamburkan saya punya duit, masa dan tenaga kepada perkara-perkara yang boleh membina saya sebagai seorang manusia. Saya spend banyak dekat knowledge, dekat pemakanan, dekat kesihatan. So itu blueprint lah guys. So kalau kita datang daripada keluarga miskin, kita tak nampak benda-benda ni boleh mengubah hidup kita. Kita cenderung untuk jaga duit kita sebab kita takut duit kita habis kan. Saya faham. Mungkin korang rasa macam mana aku nak buat? Tapi itulah keadaannya. So inilah antara benda yang kita akan rungkaikan nanti. So kita jumpa webinar. Webinar ni guys, kalau korang tak sempat datang 30 November join secara live tu, so hari esok dan bila-bila nanti korang tekan je link yang saya bagi 30 November nanti, korang boleh tengok balik. Dan janji dengan saya, lepas korang faham benda tu, kita kena banyak tukar perkara terhadap ahli keluarga dan apa yang kita bagi tahu anak-anak kita. Kalau tak, korang percaya cakap saya, kita akan mewariskan kemiskinan dan average life. Percaya cakap saya. Sebab kalau korang tak percaya, kalau korang datang daripada keluarga biasa, korang tengok bapak korang, tengok atuk, tengok moyang. So secara teknikal, korang dah nampak dah, kalau tidak ada seseorang yang berlaku sesuatu dalam hidup dia yang membuatkan mindset dia berubah, dia still akan meneruskan kehidupan yang biasa. Alang-alang hidup betul-betul guys. Sebenarnya dunia ni terlalu luas, namun otak kita telah disempitkan. Tekan link kat bawah, kita jumpa. Nyak Ambalunyai. Saya akan terus duduk bawah mentari pagi sampai habis kodak. Living the life. Do you understand?